Sekarang saya galakkan daftar lesen kereta, kita akan bagi lesen motor percuma. Saya nak galakkan supaya semua orang boleh ambil lesen. Kita nak biarlah dalam jalan raya ni orang nak bawa kereta duk jadi kemalangan, duk jadi rusuhan, duk bergaduh lah apalah. Kita boleh tengok dalam TikTok lah ni. Setiap hari satu kes. Kita boleh tengok lawan harus mabuk, dan kita akan tengok yang bawa kenderaan tak ikut undang-undang, traffic light tak berhenti, bawa laju, membayangkan kawan-kawan yang sebelah yang bawa kenderaan. Kita nak jaga benda tu lah supaya ilmu tu sampai kepada semua, okey, dan kita nak bawa kenderaan tu dengan selamat. Kita jangan tunggu bila lagi dah. Mai kita akan ambil. Hari ni saya nak promote lesen saya. Bukan semua orang tak tahu, semua orang dah tahu, tapi saya akan nabak juga untuk pelajar tingkatan 4, tingkatan 5. Kita bagi 379 untuk daftar. Sekali payment sampai dapat lesen P. Tak ada sembunyi-sembunyi punya harga. Okey, daripada kelas KPP, komputer, dan dia akan mai terus ke orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, sampai dapat P. Dekat tempat pusat ujian, dia akan minta RM10 tu, dia nak ambil gambar. Yang tu bukan daripada kami lah. Yang tu untuk pusat relax yang ambil. Okey, yang lain kita semua tertakluk dalam orang kata apa, package yang kami sedia. Selain pada sini, apa yang kita ada? Kita berbantu kepada kawan-kawan yang OKU. Contoh, tak ada kaki. Kadang-kadang kita kaki kanan tak ada. Okey, kita nak guna kaki kiri. Okey, yang tu pun kami ada pengalaman, kita telah usahakan tempat tekan minyak untuk belah kiri, kita telah usahakan dapatkan lesen daripada kita, yang tu adalah standard prosedur daripada bahagian doktor, JPJ, inspection kereta, daripada Puspakom. Kita akan tengok benda tu semua dan kita akan bantu. Kita akan buat benda tu, InsyaAllah. Okey, dalam segi kalau you all nak tahu apa yang kita duk bantu lagi. Okey, ambil lesen dengan SPM driving ni bukan semata-matanya kita nak ambil lesen kita bagi saja. Tak, kita guide mereka.